Okey, Assalamualaikum guys. Bersua kita kembali di rancangan River Hero. Hari ni saya nak warnakan balik kepada body enjin RC merah saya ni lah. Sekian lama motor ni saya tak update. Enjin pula saya dah pergi hantar overhaul. Jadi hari ni saya nak selesaikan kerja-kerja saya dekat motor merah ni lah. Jadi saya dah spray undercoat iaitu silver pada bawah enjin ni. Kemudian kita akan spray menggunakan candy red, itu daripada Samurai. Okey guys, ada beberapa benda yang saya perlu kongsi, iaitu pedal brake Suzuki Best. Yang saya pegang ni yang jenis local punya lah, boleh dapat di Shopee. Dia agak nipis guys yang betul-betul original untuk Suzuki Best. Besi dia agak tebal ni, saya pergi ambil kejap ni dia. Okey, ini untuk Suzuki Best lah, besi dia agak padu. Ini tak ada lagi dah kalau jual dekat Shopee. Ini saya beli second hand, saya dah restore balik. Ni saya dah spray ni guys, saya dah restore ni. Nampak tu perbezaan dia. Cuma dia agak tebal lah. Yang lokalnya agak nipis. Ni kejap lagi saya dah spray body. Siapkan, nanti saya akan pasang lah. Okay, color candy red saya dah spray lah. Okay, sekarang kita nak tunggu kering apa semua baru kita spray clear lah. Saya pun tak ada nak spray macam semua rata sebab ada kawasan-kawasan yang susah nak kena spray tu. Okey, untuk projek yang akan datang, insya-Allah saya akan buat balik yang di belakang swing arm tu, saya akan spray. Saya tak tahulah color apa yang saya nak color. Ni apa hal ni? Tu. Tak terbuka. Ni. Allah, ni buka berapa? Buka. Buka meh. Dah pergi main dalam. Okey, papa nak buat kerja ni. Okey, kita sambung balik, nanti kita tunggu kering baru kita spray clear. Let's go. Ui, cuaca panas guys hari ni. Okay guys, saya ada sedikit video daripada enjin motor yang saya overhaul tu. Okay, saya hantar kepada kawan baik saya kat office tu. Dia yang tolong overhaul barang-barang apa semua saya order lah. Ni ada sikit sedutan video dekat tempat kerja saya. Jom kita saksikan bersama. Saya ni memang susah sikit nak hantar kedai-kedai ataupun workshop Saya lebih suka pada orang yang saya betul-betul saya percaya, dan saya akan suruh dia lah. Ini kawan saya, nama dia Nazri. Dia ni kira expert jugalah kalau setakat nak overhaul ke nak modify. Terus bagi dekat dia buat kerja. Siap dah spray. Saya pun dah pasang yang brake original best Okay. Macam ni barulah cun sikit kita nak pasang enjin. Di belah sana pun saya dah spray clear untuk penghabisan, tapi tak apalah kan, dia dekat bawah pun tak nampak sangat color dia kan. Jadi okey lah kot. Nanti kita cuma nak pasang enjin lagi nak pasang enjin ni. Saya tak tahu lah sama ada saya nak spray balik ke, tak tahu lah, tengok macam mana lah. Okay. Daripada sudut kiri pula tapi tone dia akan lari sikit lah pasal yang ni mega lama, yang ni dah jadi mega baru. Nanti saya akan pasang yang cover rantai stern punya. Stern memang susah nak dapat tu guys. Saya dapat satu tapi dia model untuk RCL. Kita kena pasang bracket lah untuk sini, sebab untuk base RCL dia punya skru dekat sini, yang ni dekat sini. So saya akan pasang bracket kat sini. Okay guys, sampai sini kita punya video. Kita jumpa di video-video akan datang. Terima kasih guys kerana sudi menonton. Assalamualaikum, bye bye, peace.